Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Osman Jah. Hari ni kita akan buletin bertanya kepada orang penoreh, permasalahan penoreh getah pula. Bagaimana depa survive dengan depa menoreh sekarang ni, dengan hujan apa semua. Kita akan bertanya kepada penoreh. Kita tengok macam ada Pak Long main sat. Kita ada jumpa Pak Long seorang. Pak Long daripada mana Pak Long? Saya ni daripada sana nak main sini. Tu ni pokok getah saya nak main motong. Nampak tak ni saya pakai apa ni? Oh, kira Pak Long baru balik pada menoreh lah. Ya, ni lah pokok getah saya ni. Oh, ni Pak Long ni nama apa ni? Saya tak tanya nama. Nama saya. Apa nama saya? Nama saya ni Jamaluddin. Tapi kalau kata zaman dulu orang panggil Jamaluddin lah. Kalau kat jalan sana orang panggil Jalaluddin. Oh, macam tu. Kita nak panggil apa ni sebenarnya ni? Jalal ke apa Jamaluddin? Panggil Abang Din. Oh, Abang Din. Lah ni kita nak tanya pada Abang Din, tolong boleh tengok kamera tak? Kita buletin hari ni kita nak tanya pasal orang penoreh getah. Macam mana? Ewa. Pasal apa ni? Pasal apa jadi macam ni? Biasalah Bang Din tadi lajak sikit. Lajak apa tu Abang Din? Abang Din lajak apa? Lajak menoreh daripada pucuk ke macam mana? Lajak menoreh daripada pukul 4 pagi sampai pukul 8 pagi. Tu yang jadi lagu ni. Jadi rajin. Oh, macam tu no. Oh. Okey, lah ni kira baru lepas habis menoreh lah. Yalah Bang weh. Saya ni baru habis menoreh je. Tu lah ni awak nak nyamuk banyak ni. Aduh, dikatai tunggu ni. Nyamuk banyak kan. Depa pun duk suruh mai sini boy. Nyamuk duk incap darah kita. Siapa yang suruh? Bukan Pak Long baru lepas menoreh ke? Ya. Saya baru lepas menoreh lah ni. Kan getah pun baru duk turun tu orang tak nampak ke? Oh, lah ni cerita tak nampak ke getah duk leleh tu. Oh, Oh, dia memang menoreh memang kena lenggok. Kena lenggok baru kata kita tarik pokok tu elok. Oh, rupanya macam tu. Sebab patutlah kita tengok banyak orang menoreh getah. Dia tengok dia punya lorah getah dia sangat cantik, lenggok. Rupanya orang profesional ada di sini rupanya. Ya. Kita tak silap orang. Oh, sekarang ni lah ni nak balik dah. Nak balik ke rumah. Nak balik dah. Habis dah motong. Minggu depan nak utik getah lah. Susu pun dah penuh bekas dah. Oh, tu no. Dah lah ni saya nak tanya awak. Pak Long tengok macam sejuk lah. Oh, hati mau sejuk. Kalau hati panas, cik pun tak boleh tanya saya lah. Lah ni cerita dia. Lah ni kita tengah panas. Tapi Pak Long ni tengok macam dia sejuk. Ke dia kena super sejuk? Macam mana Pak Long? Ya, ni tak kenal apa-apa sejuk-sejuk ni. Saya kalau nak sejuk, saya minum teh. Oh, okey. Lah ni nak tanya pasal getah lah ni harga berapa? Harga getah lah yang setahu saya. Harga getah ni dulu tu harga getah RM2.50. Mailah ni okey lah sikit kan. RM3 2 kupang. Oh, RM3 2 kupang lah ni. Lepas tu macam mana lah ni? Cukup ke tak cukup? Okey lah, cukup dah tu nak dibandingkan dengan sebelum ni kan. Harga tu baloi lah. Nak boleh lah balong tea kena apa green tea. Oh, ni saya nak tanya. Ni pisau ni apa sampai 2 ni? Kenapa perlu 2? Pak Long punya motong cara lain macam sikit. Pak Long toreh atas satu, bawah satu macam ni. Pak Long toreh. Tarik. Oh, ewa. Orang lama. Oi, lain macam rupanya. Oh, kita memang kali ni kita tanya orang yang betul-betul memang pakar. Lah ni saya nak tanya, pasal apa yang duk garuh dengan awak? Macam tak biasa duk pi kebun je. Selalu saya duk main kebun lama dah berpuluh-puluh tahun. Tapi awak tak tahu ni nyamuk banyak tu. Aduh. Oh, nyamuk banyak. Sebelum ni awak nyamuk tak apa ramai? Sebelum ni nyamuk pi Aman Central. Sekarang dia balik mai mungkin apa ni? Dia balik mai kampung lah kono. Okey, banjir. Mungkin banjir. Tapi kita lah ni saya rasa macam lari tajuk. Sebab Pak Long ni macam dia lalu. Kita pun tak tahu pasal apa. Tapi tak apa. Mungkin orang lama memang dia macam ni. Gaya dia. Dia nak bagi relief tension sikit. Lah ni saya nak tanya lah ni. Kira getah lah ni duk motong ni. Susu duk keluar semua. Okey. Pakai baju apa? Baju apa? Ya, baju apa? Saya pun tak tahu baju apa saya pakai. Oh, kita masalah sekarang.
Dia menoreh tapi Pak Long ni dia tak tahu apa yang dia boleh baca. Tengok dia macam lebih baca kita tengok. Macam mana ni tengok lenggok elok. Saya makan lajak. Saya makan cukup makan orang kata. Tak apa. Okey, saya lah ni pun tengok confuse ni tengok. Kita nak tanya. Beg ni nak jual tak? Tak boleh ini punya barang office saya. Tak ada apa. Awak Pak Long nak ah. Kalau nak bagi boleh kita mau ke? Macam ni masalah Pak Long ni dia ada masalah. Saya tak tahu masalah apa tapi tengok dia hidu getah ke hidu gam saya tak tahu. Tapi ni tadi saya duk noreh tadi. Duk tengah-tengah noreh tu pisau jatuh dalam bekas tu, ayak sekerap masuk dalam mulut. Lepas tu yang jadi tu dia jadi elok kot dia jadi pala penuh. Kepala penuh. Pak Long boleh tak tunjuk kat kita demo sekali yang paling padu sekali cara menoreh. Tengok Pak Long lalu clear ni, tengok menari lenggok. Kita pun nak tahu jugalah macam mana Pak Long menoreh. Boleh tunjuk sekali tak? Jom Pak Long nak tunjuk. Okey. Jom mari. Nampaknya guys, kita tengok penoreh ni memang sangat padu. Gaya dia berjalan sangat-sangat mengancam. Nampak gayanya. Dia nak motong macam ni tu. Elok. Elok no. Mana tang mana? Tang sini. Oi, buat apa tu? Pedan. Boleh tu. Ni pedan. Buat apa? Cik, siapa cik? Kami daripada Bulletin buat palatau. Saya. Siapa? Kami daripada Bulletin buat palatau. Cik, siapa? Hang jangan duk layan dia. Jangan layan dia. Dia bukan betul tu. Dia tak betul tu. Alamak guys. Dia apa tu? Tu kebunku tu. Apa nak pergi mana? Tu kebunku. Dah, kita nak bagi dia tunjuk lah demo sekali. Dia kata ni kebun dia. Dia bukan bopa betul pun. Yang apa tu? Pilihan dia. Okey. Okey guys. Allah, kita sekarang kita tak tahu yang mana satu ni. Siapa tuan kebun ni? Sebab kita tengok Pak Long tu gaya dia sangat padu. Bila ni saya nak tanya, abang ni tuan kebun ni ke? Saya abang nama apa? Saya nama Parpar. Parpar. Ya, Parpar. Pangasing ke Parpar apa tu? Paringkam. Nama saya Paringkam. Macam tu. Okey lah ni dia siapa dia sebenarnya? Dia tu bukan buat betul pun. Takkan duk layan dia. Tengok, dia tak betul. Dia duduk dalam kampung ni. Dia seorang yang paling tak betul kali. Ni saya makna dia alamak kita dah tersilap. Rupanya owner dia sebenarnya ini Cik Parpar. Ya. Pargangsing. Sekarang ni macam mana ni? Ini dia kata kebun dia. Bukan, dia ni tak betul. Yang pergi tanya interview dia pasal apa. Lain kali tanya saya dulu. Kita pun tak tahu lah. Tengok, dia bukan kita buat daripada okey ni Pak Long. Makna dia kita dah silap orang. Tapi kita nak tanya juga. Sebenarnya dia ni daripada mana ni? Dia kenal tak? Dia ni kenal lah sangat lah tu. Sebab tu dia tak betul. Dia pula pada pusat serenti. Alamak. Macam mana ni kita sekarang ni dah bertanya. Saya duk teringat satu kawan saya yang kat sana tu, saya pergi kursus itu kan. Saya duk ingat dia bisa kata, kita ni jahat-jahat, jangan duk mencuri dia. Saya ingat lagi tapi saya lupa muka dia macam mana kau. Tapi nama dia tu macam ada macam mana susah nak sebut sikit. Apa dia suka apa ya suka tu? Suka? Apa tu? Tak tahu, tak boleh ingat tapi dia pun ada geng juga tu. Saya ada geng saya ni. Okey. Sekarang kita sudah confused. Kita bertanya kepada tuan kebun tapi dia kata hak ni tuan kebun. Lepas tu tuan kebun kata hak ni dia punya. Kita tak tahu yang mana. Sekarang ni kita macam mana ni? Oi, jom. Kontak balik. Mak hang duk cari hang nak rumah tu. Hang duk melilau kata. Jom balik. Jom. Apa ni hang? Naik motor. Oi. Tadi hang apa?
Dapat tak scrap tadi? Dapat dah tadi tak tahu ni ada orang wartawan duk mai duk tanya aku Yalah. aduh tapi tak Hang, apa. lepas tu scrap mantuk tahu nak. Apa tu aku tok depan tu lagi tapi ambil. Jangan. Tak tahu ni mai mana tiba-tiba duk kacau orang buat kerja. Tahu. Tak apa lagi kita pergi ambil kerap tu noh. Tak nak cip duit. Tapi joy. Okey, bersama saya kembali Osman Jah. Okey, kita kat sini kita nak bertanya kepada orang penoreh getah. Tetapi kita tanya semua pakat kata hak ni hak dia, hak nu hak dia. Kita pun tak tahu yang mana. Lah ni kita kena cari yang penoreh yang betul. Oh, okey. Kita tengok ada seorang ustaz. Assalamualaikum. Mari. Salam. Ustaz mai dari mana ni? Saya mai ni nak mai menoreh kita. Oh, ustaz penoreh juga ah. Ya, saya penoreh. Penoreh baru balik ke ataupun baru nak main menoreh? Baru nak mai. Saya memang start lambat sikit sebab tadi baru habis di masjid depa buat ceramah sikit bagi kuliah apa. Lepas tu baru saya mai nak menoreh. Oh, okey. Sekarang kita nak tanya. Sekarang ni ustaz menoreh kat mana? Ni kebun ni kebun saya lah. Oh, ni kebun ustaz lah. Ya. Ya, saya tadi kami mai ada kata dia duduk menoreh kat sini. Siapa dia pula dah? Mana ada orang lain, saya aja mai duk menoreh kot ni. Dak, kita mai tadi. Saya mai tadi temu ramah tadi. Ada seorang tu. Dia kata dia baru menoreh daripada sini. Kebun ni. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lepas tu siapa dia sebenarnya? Oh, masalah kalau macam ni. Rupanya kita dah tersilap orang. Rupanya ini ustaz ni rupanya yang betul. Ya. Dia Ah, kawasan ni memang banyak kali dah kes orang duk curi scrap. Depa operasi lebih kurang 4 pagi macam tu. Kan kita duk kalut nak pi surau apa semua. Depa mai buat ni kerja-kerja tak elok ni. Mai duk tiba habis scrap saya. Berapa kali lah scrap saya hilang habis dalam mangkuk-mangkuk scrap tu. oh, lepas tu macam mana? Takkan biar macam tu je tak ada polis ke apa tak buat report polis? Dah buat banyak kali lah. Rasa depa tu depa banyak geng ni. Depa muat geng tek ubat lah saya rasa. Duk tiba barang-barang apa scrap lah ni. Oh, okey. Sekarang rupanya kita ingat masalah hujan tak boleh menoreh. Masalah getah murah. Rupanya bukan. Rupanya masalah, kebanyakannya masalah mencuri ya. Mencuri. Depa lalok sikit boleh dia tengok depa macam mana? Depa duk joget ke apa? Oh, dia duk joget, dia buat tarian tadi. Betul duk main-main hidung. Oh, dia duk sip-sip hidung. Memang sah tu geng-geng tu lah tu. Geng-geng tu. Oh. Lepas tu kita lah ni, kita dah jumpa yang sebenarnya tuan kebun. Okey lah ni tak apalah. Saya tak mau tanya banyak. Lah ni kira duk menoreh ni boleh tak? Pendapatan tu macam mana? Okey, pendapatan lah okey alhamdulillah. Tapi minta lah pihak yang berwajib naikkan sikit lah harga penoreh-penoreh kan. Sebab kita kat kampung ni harapkan makan apa hasil-hasil menoreh ni je. Jadi bagilah kat orang kampung ni hak penoreh-penoreh ni kan, hak penoreh-penoreh kecil ni, bagilah depa rasa nikmat, orang kata besar sikit, bagilah harga tu mahal. Sekilo lebih kurang RM10. Oh, RM10. Kira nak RM10 lah. Dulu pernah naik tinggi, paling tinggi berapa? Paling tinggi lah. Paling tinggi. Paling tinggi lah. Depa bagi RM7.50. Tu paling tinggi. Waktu tu orang kampung pakai kereta mewah-mewah. Kereta takat fire dengan apa tu Alphard tu tak ada masalah. Dari rumah depa semua parking depan rumah macam tu lah. Waktu tu kita RM7.02 tak silap. Kan depa beli kereta ni. Papa depa beli kereta. Okey. Kita tengok macam ustaz ni macam dah lanjut lebih. Kita tak tanya model kereta, harga kereta apa. Lah ni tak apa, okey. Okey, tak apalah ustaz ni. Saya pun nak penutup lah sebab saya duk tanya banyak dah lama dah. Tak apalah ustaz boleh balik dah. Baik. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Kita dah tanya dah. Mana dia orang penoreh getah kat sini, kita pun tak faham. Depa ni sembang macam mana tak tahu. Depa ni penoreh ataupun depa ni pengisap penoreh getah. Okey ya? Okey, daripada saya Osman. Assalamualaikum.